Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Ameri's Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan cara buat roti jala yang senang. Okey, mula-mula kita kasih sediakan dulu satu mangkuk ataupun terus je masukkan ke dalam blender. Masukkan 2 cawan tepung gandum. Kita tambahkan air lebih kurang 2 cawan juga. Nak lembutkan lagi roti jala ni, boleh tambahkan sebiji telur. Saya pakai yang grade C. Masukkan juga sedikit garam, 2 sudu besar minyak masak dan juga sedikit berwarna kuning telur. Okey, semua bahan ni kita kacau sehingga tepung tadi tu betul-betul larut. Okey, kalau masih ada lagi tepung yang berketul, okay, sediakan satu blender dan kita blend lebih kurang 1 hingga 2 minit bagi tepung tadi tu larut dan tak ada yang berketul. Sediakan botol roti jala. Saya guna yang jenis jalo ni sebabnya dia punya muncung tu lubang dia agak besar dan susah untuk tersumbat. Okey, sebelum isi tu kita tapis dulu supaya dia punya tekstur tu lagi lembut dan halus. Oleskan sedikit minyak pada pan tadi dan bila pan tu dah betul-betul panas, pakai api kecil, barulah start menjala. Cara nak menjalanya, kita buat pusingan secara membulat dan pastikan semua bahagian tu terkena adunan roti jala tu. Okay, kita tunggu sekejap. Bila permukaan atas tu dah mula terangkat, barulah angkat dan letakkan di atas pinggan. Ulang lagi langkah yang sama, kita menjala secara membulat dan pastikan semua bahagian tu terkena adunan roti jala. Okay, bila dah terangkat bahagian tepi tu, barulah angkat. Jangan masak terlalu lama sebab nanti roti jala ni dia akan jadi garing dan bila kita lipat tu dia akan jadi mudah patah. Cara nak gulung roti jala ni, kita lipat bahagian kiri dan kanan tu, kemudian gulung daripada bawah ke atas. Ulang lagi langkah yang sama. Kita lipat bahagian kiri dan kanan. Dia jadi 2 macam tu, kemudian bolehlah gulung daripada bawah ke atas. Dah jadi dah kita punya roti jala. Okey, ni dia dah siap pun roti jala tadi. Okey, saya nak cuba sikit. Okey, dia punya tekstur roti jala tu memang sangat lembut dan sesuai lah untuk kita cicah dengan kari ayam. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.